Guys, kita bergerak ke Penang. I sincerely apologize guys. I sleepwalking. Overslept. Kanan. Kau betul kan? Oh. Overslept you. Overslept. Wah, cuba. I sincerely apologize. Atas kan? Oh, yang ni. Gear. Jamuk mereka apa gear? Yang balik kan? Ada belah kiri. Tapi kau ni tu. Tengok apa? Kita tengok gambar je Is. Benda tu. Baru. Baru Tu next 10,000 kan dulu. Gemini aku cakap apa? What you should do? Don't panic, but don't ignore it. If the car is driving normally, no weird noise or shaking, you can likely drive it to a mechanic. However, if the check engine light start flashing, pull over immediately, as that indicates a serious misfire that can damage your engine. Oh, maksudnya serius juga ni. Serius. Kalau yang tu keluar tu not bad lah. Keseriusan ni. Check the basic, ensure your gas cap is tightened. A loose gas cap can actually trigger this light on some models. Your gas cap, bro. Loose. It's tightened. A loose gas cap can actually trigger these lights in some models. Jap, buka. Tapi kau ada isi ni. Macam mana ada? Sam, tak ada penutup. Start kan? Okay. Gede. Dekat depan KK. Okay, alright. So gang, selepas kita dah baca tadi kan, jadi kita mengambil keputusan untuk call orang yang berkenaan. Untuk kita tanya, dia kata dia suggest untuk tukar van lah untuk keselamatan. Sebab kita nak ke Penang ni jauh, takut apa-apa breakdown tengah jalan satu hal lagi. Jadi kita ambil langkah yang lebih selamat untuk menukar van terus. Ni abang ni. Bang, apa cerita bang? Apa cerita tu? Dia ni mungkin sistem dia biasa kereta-kereta baru macam ni kan. Sebab saya rasa dia dah set untuk servis 12 km kan? 12,000. Dia cerita satu tu wow. Tapi itulah, dalam perjalanan tu inilah yang dinamakan the journey. And it's not about the destination but the journey. Biasa ada orang akan mengeluh, aduh kereta aku rosak, aduh mekanik. Guys, Tuhan itu sebaik-baik berancang. Dia tak tahu, mungkin ada hikmah di sebalik kejadian. Mungkin ada tayar terbalik, mungkin itulah kan. Jangan terlalu menghukum, jangan terlalu naik angin, jangan terlalu cepat marah. Sebab kalau benda-benda kecil-kecil dalam rumah tangga tu, jangan besarkan Tapi lagi. Malah kat rumah jangan buat tu macam ni. Aku tak bawa. Kita kena itu mas. Our Bijan is expecting a baby, so he's the MC. But don't worry, we got our back. We got Apis Bella on the monitor. Peace. Say hi. Say hi. Okay hi. And then got Labai on the house. Labai house No. We don't have lebay in the house. What? I don't really sure who's handling the front. Never mind. Whoever it is, show must go on, bro. Never mind. Smelati Spirit. Yeah, so tonight we got JPJ active. Don't forget to bring your Saman. yes, ticket.
Yang baru saja selesai dengan Battle of the Band ini. Betul. I say mas, you say go. Mas, mas, mas. Tepuk kepada anda. Mas, go. Okay, show best. Oh, gila lah. Walaupun 3 lagu. Tak puas lah. Wah, sebab kita tengok band-band lain better kan. Kita pun jadi macam takkan kita nak bagi kosong kan. Tapi ada nyanyi pun lain tadi. aku lain lah. Lain. Aku pas sento je tadi sikit. Dia run sikit lah. Part ending tu. Saya nak tunjuk vokal aku boleh do better lah. Tapi geng, selamat ulang tahun untuk JPJ yang ke-80. Ada mereka yang kena saman, jangan lupa bayar. Yang tak ada lesen, buat lesen. Mana tinta gelap, tolong cerahkan. Jangan langgar, AES, jangan bawa laju. Kalau tak, kena saman. Oi. Parking. Ala tok. Ala tok. Parking Jangan kereta saman. gelap-gelap. Jangan. Ala tok. Ala tok. Jangan saman.